Salah faham yang berlaku daripada dua pemain lawan, Petwa dan Somsani ataupun 23. Itu Khamat Tapasut, pemain yang berusia 17 tahun ini, yang melakukan kesilapan terbesar dalam peranan ini. Ya, faktor sedikit komunikasi antara dia dan penjaga gol menyebabkan jaringan gol studi ini berlaku. Kerana ketika dia lakukan tarik ke belakang, Komunopati dah keluar untuk pergi mendapatkan bola tersebut. Of course, tekanan diberikan oleh Fazal Halim juga memberikan sedikit bantuan jaringan.